Tentang soalan ni segabut aku. Sekejap aku sini Mana ada kayu dekat hawa. Semua boleh gimana? aku. Yang ni yang ori ya. Bukan yang fake. Sebab kau rasa ni tebal. Bukan yang kopi ori. Okay. Awak. Besarnya gini tu. Itu kena Yana. Sakit Yana. Kau selalu pukul aku. Jual perfume ke? Kedai kat mana? Tamantas sayang. Tamantas. Ha? Tak nak. Yana. Tak payah mengarut. Tak rasa mengarut. Boleh beri free Ya Allah. Siapa lah mu ni? Tak selayan. Bodoh lah Nathan ni. Kak Asma tengok dia. Tengok bunyi-bunyi. Masa nak review aku tu. Malah. Babi tu lah perempuan ni. Serabut aku. Putri kau yang harga. Serabut tu kau. Harga sabun fairy tu berapa? Tanya apa tali Putri? Mana ada? Tengok perempuan ni. Sorry korang. Serabut dia perempuan ni. Kau cuti lah. Serabut lah aku dengan kau ni. Serabut selalu. Alah gelagor. Kalau boleh kau nak dapat free tali Putri. Bodoh ni. Ya Allah. Bukan begitu ni. Aku keluar tengok begitu ni. Bodoh lah perempuan ni. Kau tengok ni perempuan ni. Bapak boykot Weh. Kau kuas ke? Perempuan ni. Diamlah. Tak nak dengar lah suara kau tu. Ni tak 12. Ha? 12 serabut sekali awak tu. Serabut sekali mu. Kau nak tanya apa lagi soalan? Baikkan lagi soalan maghrib esok yang ni kena beres. Okey. Mana tembak nak? Aku nak tali. Bak. Bunyi tak? Okey, boleh lah. Batok mu. RM12 buat sekarang. Tak nak reti. Tak reti ke Putri? Putri kata reti je. Mana tu? Hei. Kenapa dah ni? Tadi 12. Yana? Ni besar ni. Kakak nak tali? Serabut lah Yana ni. Tengok ni perempuan ni. Tanya lah korang tali apa? Tak. Serabut apa tunjuk kat dia nya. Tali betul lah dia punya. Tak, bukan aku punya. Kalau bukan kau punya janganlah layan. Kalau bukan kau punya kenapa kau marah? Buat tahu. Dah disebut nama aku. Aku pernah nampak dalam bilik kau. Serabut lah perempuan ni macam satu je kan? Ha? Ya ke? Memang kau punya kan? Serabut lah perempuan ni. Cute. Kan dia cakap macam mana boleh dekat sini? Baran molek aku dengan ni. Mau pergi simpan balik serum ni. Mana tu? Akan paling kau je. Ni Mana ni? Korang nak tanya soalan apa lagi? Ada apa-apa ke nak tanya? Kau tengok perempuan ni. Dah belum? Kau tengok duduk macam tu. Macam apa-apa je. Macam dah. dah nak tali. Bising lah spender. Tali merah. Daripada kau spender pantai. Ada tali-tali. Aku boleh pakai sepeda. Kokmu lah. Sekarang ni mana yang Kak Mina suruh tampal ni? Tak fokus. Kau yang nak tampar ferry kan? Bukan ferry apa dah aku tampal. Tak fokus tu. Aku jumpa dah. Yang ni. Ni kan? Ini easy. Tampar ni. Merah ni. Tembak. Waktu kau pergi aku tak mau. Salah. Aku tak mau yang menye-menye. 3 lagi. 4. Lagi 3. 4. 1, 2, 3, 4. Apa fight Kak dengan Yana? Kau dah kenapa tau men?
puluh dipanggil aku. Masuk dah Sherry. Sherry puluh. Sherry. Sherry ni. Dah. Ni berapa? Itu payah. Ni perempuan ni bapak maren tu. Merah dia. Bising lah sepeda di pantai. Siabuk aku. Kalau kotak lah. Masih yang mana lagi harga? Lepas ni. Oh ni tak ada harga. Merah lah. Tu aja dah kan. Alah, ini tak payah Itu 25. Mana pisang? Beli lepas ni dia kan. Boleh jom mandi pisang. Semua 25 ni. Waktu kau kecil. Orang Kelantan ke? Tiba kau. Tiba orang Kelantan. Sikit-sikit orang Kelantan benci tu. Saya dah stop belajar berat 100 kg baju saiz S. Alah, perempuan ni. Kau ni kan sebiji macam Alice tadi. Terkejut. Dah lah warna hitam. Terkejut tahu tak? Dia ganu lah, bukan lah. Lawas. Thank you. Macam style orang Kelantan je. Weh, walaupun aku bukan orang Kelantan kan. Tapi kan. Tak perlu kot korang nak mention-mention nama negeri orang. Tak nampak korang. Kot. Hari-hari nampak akak tapi tegur. Tapi nak tegur malu. Kenapa nak tegur malu? Saya okey je. Saya tak tampar orang kalau saya gigit awak. Ini sangat kau orang Kelantan tu kata tu. Hina kau kita. Selamat datang. Kau nak tanya soalan apa lagi? Kak Mila, siapa lagi nak suruh raga? Ni, apa kan ni? Sampai nak. Abang, kenapa dah lama? Korang ada nak tengok lagi tak makeup-makeup ke? Produk kan dah. Sekejap. Akak, abang. Abang say hi kat Rora. Hai. Abang pendek je. Pendeknya abang. Allah. Abang pay kan? Siut perempuan ni. Ni dekat Taman Tes korang. Dekat dia mana? Dekat Taman Tes. Apa mana masuk? Mas. So ada jual tudung macam-macam. Siapa nak tanya tapi tak ada ini kan. Waktu kau kecil aku gak mau yang munggir. Okey, kalau cincin, sekejap. Cincin harga berapa Kak Mina? Saya pakai ni. 10. Semua 10 kot yang macam ni. Kalau cincin korang, ni cincin. Tapi ni cincin yang simple je aku ambil. Tak nak over-over sangat. Ni, saya simple. Yang paling simple kan. Nampak curve ni. Kok. Berapa balik? Pukul berapa balik? Pukul 10. Ni ribbon korang. RM10 Kak, lay adjust kering. Tak boleh lah. Ni macam cincin lah. Macam cincin. Memang lah cincin. Bangang lah kau ni. Cantik ya ribbon ni. Kita tak perlu lelaki yang belikan. Kita boleh belikan sendiri. Plastik ke? Bodoh plastik ke? Kau tahu tak? Aku lepas makan basuh tangan aku tak cabut pun cincin. Sabun. Sampai sekarang tak ada luntur pun. Salam awak. Waalaikumsalam. Nah, tapi cantik ya ribbon ni. Cuma dia besar sangat.